Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cikgu sampai juga menyahut seruan cikgu explore ke Tasik Chini. Alhamdulillah ya Allah, hari ini disambut dengan angin sepoi-sepoi dan juga mendung dan juga panas. Ada sejarah tersendiri Tasik Chini ni. Kita tengok apa yang ada, insya-Allah. Selamat alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cikgu sampai ke Tasik Chini. Sayang, resort yang begitu cantik telah pun terbengkalai. Kita lihat di sini ada papan tanda di sini yang menyatakan sejarah Tasik Chini. Itu dia. Alhamdulillah, hari ini walaupun cikgu tak dapat nak naik bot mungkin pergi ke Tasik, tapi cikgu mungkin mampu untuk explore di kawasan ini untuk mengkabarkan apakah yang ada di sini, insya-Allah. Salam rantau alam. Jom kita tengok. Kalau kita ikutkan di lukisan ini pun menggambarkan ada sosok naga. Tasik Chini ni terkenal dengan mystical lake. Nampak dia punya caption dia, restoran Seri Gumom, dan inilah yang dikatakan Tasik Chini. Kalau daripada sini memang kita tak nampak jelas lah sebenarnya. Mungkin kalau menaiki bot kita akan dapat merasakan ataupun mengikut alur Tasik ini sendiri, dan kita dapat mungkin rasa lebih dekat lah. Tapi airnya pun dah kering sebenarnya. InsyaAllah kita akan turun sekejap lagi berjalan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikatakan JT. JT untuk berjalan-jalan lah. Kalau kita pergi ke Tasik di hadapan ni, kita boleh menyewa bot untuk berjalan-jalan di pulau-pulau yang disediakan. Itu dia. Maksudnya dulu masih ada lagi kot video yang orang kata merakamkan keindahan pada ketika resort ini masih lagi beroperasi. InsyaAllah. Tenang setenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantau alam kepada anda semua. Akhirnya cikgu sudah sampai ke Tasik Chini. Kalau kita lihat sejarah Tasik Chini ini sangat luar biasa sebenarnya. Digelarkan Mystical Lake Tasik yang penuh dengan misteri, di mana dikatakan ada piramid, satu piramid besar yang berisi harta karun sangat banyak tenggelam di dalam Tasik, dan juga bersama 4 sahabat naga dikatakan berada di sini. Kita meraihkan sebarang pandangan dan sejarah, dan jikalau saya teringat lagi lah pepatah kata orang tua, kalau tiada angin masukkan. Jadi kalau sesiapa yang tidak percaya akan wujudnya naga, terpulang. Tapi saya macam ni. Kita tengok di kawasan keliling kelalang Tasik ini. Jangan lupa saksikan dan juga ikuti Mata Alam Warisan Melayu Cik Aida yang memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.